Okay guys, hari yang dinantikan dah pun tiba. Finally, aku beli and booking kereta EV pertama Pro 2. Ini dia, Pro 2 QVE yang terbaru. Handsome gila kan design dia. Nampak lebih moden dengan lampu melintang macam ni. Banyak benda aku nak share, first impression aku pasal kereta ni. And kau akan tahu segalanya tentang Pro 2 QVE ni. Let's talk about it. So macam inilah rupa Pro 2 QVE yang terbaru dan dia ada dua colour warna. Yang ni adalah warna biru, satu lagi warna grey. Warna grey tu aku nampak ni macam ke arah warna purple sikit lah. Tapi aku rasa warna biru ni paling cantik and colour lebih menonjol lah. Biru dia bukannya colour biru gelap tapi biru yang cair macam ni. Aku suka dengan colour ni sebab lebih soft, dia tak hard sangat. Dan macam korang nampak dekat bahagian depan ni, lampu Direct light dia, DRL. So konsep macam ni rasanya kebanyakan EV dah guna, daripada Tesla, Xpeng lah, macam-macam EV lah. Ini memang dah jadi macam satu typical design lah untuk EV sekarang ni. Okay, by the way, dia punya lampu ni DRL hanya dekat bahagian kiri kanan je tau. So untuk lampu tengah ni dia akan terbuka juga, cuma dia akan terbuka waktu malam lah. Nampak sekali ada lampu dekat bahagian sini, shape triangle. Logo Pro 2 besar dekat bahagian dia punya front hood ni, warna chrome finishing. And then dekat bahagian front bumper ni ada kamera dan segala sensor kat sini. So boleh nampak lah finishing kat sini memang nice sebab dia ada dua tone yang berbeza, color body dan dekat dia punya front bumper bawah ni color hitam. And then dia punya lampu utama bukan kat sini tau, tapi dekat bahagian bawah. Dia separate kan, lebih kurang lah macam Tesla ke apa semua. Bagi aku design exterior untuk produk QVE ni dah cukup handsome, dah cukup cantik. Tak perlu nak buat apa, dah beli pakai terus. Unless kalau ada third party ataupun OEM nak buat tambah-tambah front lip lah apa semua, maybe itu another option nantilah. But overall aku rasa design dia dah cukup handsome lah. Okay, kita tengok bahagian tepi pula. Nampak wheel arch kat bahagian tepi ni warna hitam. Ini SUV memang typical lah, kita ada wheel arch macam ni, tapi tak besar, nice. Dia punya ketebalan tu cantik je. And dia punya wheel size dia adalah 18 inci, besar juga, dengan dua tone warna macam ni. Bagi aku cukup cantik lah. And then dia punya brake color silver, bukannya merah ke apa. Tayar yang ni dia gunakan tayar Atlas size 215/50 R18. Hitam ni color matte, bukannya glossy, dan ada juga texture kat sini lah. So memang dia ada juga attention to details dekat bahagian dia punya texture and design. So korang tengok sekarang ni dia punya bahagian door handle ke dalam macam ni, dan lebih kepada aerodynamic lah and modern design bagi aku. So nak buka, tekan, buka. Konsep dia lebih kurang sikit macam Tesla. Untuk bagi pintu belakang pula, dia punya konsep macam Toyota CHR sikit. Dia dekat bahagian atas ni, untuk buka dia lah. So dia bukannya kat sini. Nampak macam two door kan, tapi sebenarnya inilah four door lah. Design belakang ni boleh katakan very unique, dan juga ini adalah new design Pro 2 yang kita tak pernah nampak sebelum ni. Sebab typically Pro 2 dia famous dengan hatchback, dengan sedan diorang ataupun SUV diorang lah kan. Tapi yang ni tiba-tiba dia buat konsep macam sportback macam ni. Sekilas dia punya looks tu adalah macam Toyota CHR pun ada. So ada spoiler dekat atas ni besar, and ada juga lampu bright dekat bahagian atas ni, siap dengan kamera sekali. Yang paling penting adalah ikonik dia punya lampu belakang ni. So ini pun banyaklah kereta yang kita boleh cakap lebih kurang macam dia, tapi aku rasa paling dekat mungkin macam beza sikit lampu ni. Tapi dia kecilkan sikit, and dia buat light bar warna merah belakang ni, memanjang lah. So ini modern design untuk kereta-kereta sekarang ni. And then ada juga rear bumper dia warna hitam. Ini glossy. Aku rasa ini dia agak sensitif sikit, senang calar. So maybe kena PPF lah kalau nak jaga kan. Ni glossy black. Lepas tu ada finishing dengan texture kat sini, nice. And then untuk logo Pro 2 ada kat sini, dan ada juga logo QVE kat sini. So dia tak letak kiri kanan, dia letak ke tengah. Nice lah. Kelebihan design macam ni bagi aku lebih nampak sporty, aerodynamic and unique. Tapi kekurangan dia adalah dari segi boot space. Boot space tu memang dia ada limit sikit sebab dia dah slope ke bawah macam ni kan. Untuk nak buka boot belakang dia feel lebih kurang macam kereta Mercedes, kereta yang premium kan. Kita kena buka dekat bahagian logo ni. Macam tu. So ini adalah bahagian ruangan boot space dia lah. Tak besar lah, boleh consider okey lah untuk kereta dengan design macam ni kan. So aku rasa untuk dua luggage kecil, cabin size, boleh muat dua. And bahagian bawah ni actually ada lagi ruang. Tak besar tapi adalah, boleh lah letak kasut ke, charger, connector dia ke apa semua kan dalam ni. In order untuk nak maximize dia punya space, kita boleh cabut lah benda ni. Dan dia punya boot belakang ni bukannya power boot, manual boot macam ni. And korang perasan tak, dia punya design ni
ala-ala macam ducktail spoiler. So dia pop, yang bawa ke atas macam tu. Dari depan tadi aku nampak kereta ni macam tak besar tau, tapi dari belakang ni proportion dia, kita nampak dia lebih wide. Dia lebih muscular, lebih kembang sikit dia punya bahagian body belakang. So senang kata dari depan dia macam ni, dan ke belakang dia bawa macam ni. Nampak lebih lebar belakang dia kan. So ini yang bagi aku unik lah design untuk produk QVE ni. Memang very different. Dari belakang sudut macam ni memang nampak ini adalah sebuah kereta yang mahal dengan sentuhan texture, attention to details dia, light bar dan apa semua kan. So ini adalah bahagian dia punya front hood. So untuk kita nak stopkan dia memang kena gunakan cara tradisional macam ni lah. So ini adalah segala motor dia, memang ini adalah front wheel drive, dia bukannya rear ataupun all wheel drive. So ni bahagian motor dia, bahagian elektronik dia apa semualah. Overall aku suka dengan design dia, gabungan antara warna biru dan juga warna hitam. So dia umpama macam ada dual tone color, tapi lebih banyak color biru. And aku suka dengan konsep lampu dia, nampak modern. So bagi aku design macam ni dia lebih kepada macam futuristic dan evergreen. So maybe dalam masa 10 tahun lagi pun kita nampak yang kereta ni still relevant design dia. Dia tak outdated. So itulah pembaharuan yang Perodua bawa untuk design dekat QVE ni. Sebelum aku masuk dekat bahagian dalam, actually memang kereta ni dah siap dengan teknologi ADAS. Yang ni adalah ADAS level 2. Nampak ada segala kamera sensor kat sini. Even kereta ni juga dia siap dengan 360 kamera. So keliling banyak juga kamera. Dekat side mirror ni ada kamera. Oh ni pun finishing warna hitam. Depan ada kamera, belakang, dan memang merata-rata ada kamera. Kita nak masuk dekat bahagian dalam ni pula. Tengok interior dia macam mana. Sama ada biasa-biasa ke ataupun rasa premium. Jom. Ruang kabin dalam ni boleh katakan bila masuk je sangat berbeza daripada any Perodua car. This one way better lah in terms of dia punya looks, design, and then kedudukan button dia, display, and then dari segi quality display dia decent lah. Untuk harga bawah 100,000 kira acceptable dengan dia punya animation, dia punya quality resolution apa semua. So ada tunjuk kat sini kereta Perodua. Nampak tak? Nice kan? And meter dia kira okey. Dan dia punya infotainment tengah ni pun kira tak besar sangat. Just nice. Yes, Perodua QVE ni pun support juga dengan Apple CarPlay, Android Auto apa semua. Macam korang nampak, ini adalah dia punya sistem infotainment. Music, radio apa semua, gambar. Data-data pasal kereta ni semua, setting semua kita boleh buat kat sini lah. Banyak juga kontrol kita boleh access dekat bahagian infotainment. Dan ada juga kontrol yang masih kekalkan dengan traditional button ni. Thankfully Perodua tak buang terus button-button, masih ada lock button, auto, aircon ni, kipas dia, temperature, on aircon, off, lepas tu hazard apa semua. And dekat bahagian center console ni macam korang nampak dia ada wireless charging sini. So wireless charging ni support dengan 15 watt. So ni rotary untuk kita tukar dia punya mode pemanduan lah. So boleh masuk di drive and neutral, reverse and tekan untuk parking. Okay, konsep rotary macam ni macam Kia EV6, tapi personally aku prefer lagi konsep dekat bahagian steering macam Mercedes ataupun ada Chinese punya EV pun kat bahagian steering. Lebih natural and mudah untuk kita nak capai dia punya gear. Instead of kat sini lebih banyak movement lah untuk kita nak changing gear dia. And drive mode pun kita boleh tukar dekat toggle sini. Ada 3 mode and ada auto hold. Kat sini adalah regen dia. Senang lah. Aku sangat-sangat suka dengan button regen ni sebab normally untuk kita nak access benda ni kena touch untuk EV lain, tapi ni dah ada siap button. So bijak lah Perodua benda ni kan. Aku tak terfikir pula. Cuma material untuk gloss back dekat bahagian center console dia a bit risk lah. Senang calar lah. Ni memang kena jaga. Ini pun dah ada calar dah ni. So ni memang normally kalau macam kereta konti ke benda-benda ni dah suka letak. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab nak nampak lebih cantik ke apa. And ada 2 cup holder kat sini boleh letak. Ada juga armrest. Tak besar sangat and kecil lah. Finishing dalam dia ni dia banyak mix dengan leather, plastik and then dengan different type of colour. So kalau perasan dashboard dia ada colour silver kat sini. Matte silver, ada colour gloss black and dia punya ni soft touch leather dia. Memang rasa lah premium dia. Kalau korang pegang je rasa macam ada different type of material and texture. Aku suka dengan konsep ni actually. Sebab easy lah. Ni benda-benda penting yang kita biasa nak access. Even dekat steering dia pun memang macam-macam button yang kita ada sini. Button untuk cruise control dia. Yang ni memang ada active cruise control. Stop and go. Ada level 2. Cuma maximum speed dia memang limit lah. Aku rasa macam terlalu banyak button pun ada. 360 camera punya button. And then steering dia pun design dah baru. Ini memang rasa modern lah. Steering kali ni dengan leather finishing, set stitching lagi. Tapi dia agak keras sikit. Dia tak rasa soft sangat. Tapi still selesa. And stop dia dekat bahagian kanan ni actually. Ini adalah untuk kita buka, untuk kita buka dia semua. Seat dia bukannya fully leather, kira semi leather lah.
sebab dia ada gabungan dengan fabric sekali dekat bahagian tengah dengan dekat bahagian bawah lah. And then aku suka dengan design seat dia, nampak cantik, nampak sporty lah. Roofline dia warna hitam. So rasa gelap, rasa sempit sikit lah actually kereta ni sebab ialah dia pun segmen B. And untuk power seat hanya dekat driver saja. Passenger tepi tak ada. Yang sebelah ni memang kena manual adjustment. Yang ni memang boleh auto lah macam biasa. Tapi dia tak ada lumbar support. Dia normal je. So untuk seat depan dengan passenger tepi, bagi aku comfort, okay. Position kita tak rasa sempit, tak rasa macam terlalu besar pun. Dia rasa normal lah untuk SUV segmen B. Cuma belakang tu aku nampak 3 orang dah memang agak tough sikit lah. And then untuk belakang ni aku rasa kurang sesuai. Kalau nak jalan jauh dengan 3 dewasa, dia sesuai 2 dewasa. Yang tu selesa. Tapi 3 dewasa aku nampak memang tight lah. Untuk budak memang 3 orang boleh, confirm boleh. Untuk budak ataupun remaja. Tapi janganlah badan yang lebar, badan normal lah. Oh, adjustment untuk aircon dia manually kat sini. Ada 4 corong aircon bahagian depan ni. Bahagian belakang tak ada aircon vent. Depan saja. Okay, quality 360 kamera dia tak macam kereta Toyota yang lama tu lah. Yang ni aku rasa lebih high quality. Tapi not very high. Dia punya quality bagi aku decent. So still nampak dengan jelas every single things dekat surrounding dia. And dia punya view daripada atas ni. Okay, sekarang ni aku tengah drive Pro 2 QVE. Ini first time aku drive. Dia ada 3 mode. So ada normal, sport dengan eco. But now aku gunakan normal mode lah. Sekarang ni dari segi regenerative dia aku guna yang high. So rasa untuk one pedal driving tu bagi aku bagus lah. Tapi taklah level macam Tesla punya one pedal driving lah. Rasa untuk level dia kira okey. Ada terus rasa tarik. So kita takkan kerap gunakan brake. Ini kelebihan lah untuk EV kan. Kebanyakan EV adalah sistem ni. Normally untuk EV China, diorang memang akan ada buat sound tau. Kalau low speed, sebab dia nak bagi alert dekat orang luar supaya dengar yang kereta ni lalu kan. Untuk EV Pro 2 ni pun sama juga, ada sound dia sendiri. So tiap kali dia bawa dalam 20 km ke bawah tu memang akan ada sound dia sendiri lah. Tapi after that memang dia senyap lah kan. Buat speeding sikit, aku akan masuk pada sport mode. Tadi tayar berpusing sikit. Okay, kereta ni basically dia front wheel drive. Dia bukannya rear wheel drive. So motor dia dekat bahagian depan lah. Sekarang ni kereta ni full tau, dengan 5 orang dewasa. Dan ada yang berbadan medium, ada yang badan kecil, ada yang badan besar sikit. So far tak rasa macam overload ke, berat ke. Dia rasa normal. Speeding tadi pun rasa pergi. Dia tak rasa macam berat. And suspension dia so far untuk 5 orang dewasa masuk ni comfort. Setakat ni lah untuk short distance driving ni kan. Even langgar bumpy, zebra line, bonggol, dia tune dengan sangat-sangat baik lah Pro 2. Ini adalah inner rear view mirror yang biasanya kita akan dapat pada kereta yang berharga 100k ke atas lah. And quality dia bagi aku okay, ngam. Not very low, not very high. Dia level yang acceptable and viewable. Okay, cakap pasal range, dia ada 2 calculation yang diorang iklankan. Ada yang NEDC dan juga WLTP. Tapi kita globally, kita biasa guna WLTP lah. Dia lebih accurate. And WLTP dia lebih kurang dalam 370 km macam tu, plus minus. And then NEDC dia 400 lebih km. But actual, kalau kita tengok pada pengalaman aku sendiri yang drive Tesla, memang kita tak akan dapat actual macam apa yang diiklankan. Dia akan maybe tolak dalam 10 to 20% lah. Depends pada cara driving juga. And berapa ramai, berapa berat korang bawa dalam kereta tu. So normally untuk Tesla aku 600 km, WLTP aku dapat dalam 500 km je. Yang ni size dia tak besar sangat, aerodinamik dia bagus. Aku rasa plus minus boleh dapat 300 km tu boleh lagi. Tapi kalau nak lebih tepat, actually kita kena cuba dulu lah. Baru boleh bagi data yang lebih terperinci kan, daripada kita cakap macam tu je. By the way, kereta EV Pro 2 ni memang just ada satu varian je. Dia tak ada pilihan Pro ke Premium ke, tak ada. So nak beli boxer ni memang satu je. Okay, aku dah sampai studio dan bila aku balik tadi aku rasa macam ada poin-poin yang aku tak sempat nak share dengan korang masa aku buat testing tadi. Kalau kita tengok balik tentang bateri, so ni antara benda yang kontroversial lah dengan Pro 2 QVE kan, sebab yelah bateri bukannya milik kita, kita kena bayar ekstra untuk sewa bateri tu.
And bila calculate balik, sebenarnya harga dia mencecah sehingga almost 120k tau. Even kalau buat bayaran monthly selama 9 tahun pun, kita takkan bayar bawah RM1,000. Kita kena bayar lebih RM1,000. Dengan harga macam tu sebenarnya banyak tau pesaing untuk produk QVE dengan price range yang lebih kurang sama and maybe offer better sikit. Contohnya macam Proton EMAS 7 yang dijual dengan harga lebih kurang macam produk QVE, kalau kita totalkan sekali bateri apa semua, RM120,000 macam tu. So, aku nampak kat sini, by price memang dia akan compete lah dengan EMAS 7 by price. Tapi kalau by spec, segment, maybe dia lebih kepada compete dengan Proton EMAS 5. Dekat sinilah yang kita semua kena sedar dan maybe kena reconsider balik untuk produk QVE ni, memandangkan harga dia kita akan bayar umpama macam kereta yang 100k ke atas, bukannya 80k punya harga. Kalau tengok pada harga 100k ke atas ni, memang terlalu banyak pilihan yang kita boleh dapatkan lah. Misalnya pada brand China, even Proton pun ada EMAS 7 dan macam-macam lagi. Cara diorang buat dengan bateri sewa untuk sebuah kereta EV ni bukannya benda yang baru. Sebenarnya kat China dah ada daripada jenama NIO lah. Dan reason why adalah disebabkan oleh dia nak jual kereta ni dengan harga murah sikit. Kos penyelenggaraan ataupun bateri tu sendiri sebenarnya owned by Perodua. Kita bukannya pemilik untuk bateri itulah. So anything happen dengan bateri, Perodua akan tanggung segalanya. Kelebihan dia dekat situ, tapi kekurangan dia adalah kita still kena bayar umpama macam amount kereta 100k and above. Nak complain, judge ataupun nak ulas banyak pun tak boleh juga sebab benda ni sangat baru dan tak proven lagi dekat Malaysia. Kita tengoklah in future macam mana dengan cara bateri sewa ni, sama ada dia memberikan satu kelebihan ataupun kekurangan untuk pihak pengguna sendiri. So kita tunggu dah lihat je. Aku lupa mention pasal dia punya onboard charging. So basically produk QVE ni dia support dengan 6.6 kW untuk AC yang slow charging punya version. Manakala untuk yang DC fast charging support dengan 60 kW. Kelajuan untuk DC charging ni boleh consider okey lah, tak laju mana. So makan masa sikit lah untuk dia nak full charge. And dia punya kapasiti bateri pun tak besar sangat, 52.5 kWh je, and then gunakan LFP. So short distance ni biasanya memang gunakan LFP, tapi long distance biasanya EV ni dia akan gunakan teknologi bateri NMC. Itu korang akan biasa jumpa dekat kereta dengan distance 600km dan juga ke atas lah. Dan bercakap pasal bateri ni, aku trigger lah something yang maybe ada big potential untuk produk QVE. Misalnya kalau kita nak upgrade dia punya kapasiti bateri, konsep untuk bateri sewa ni dia bagus, dia memudahkan lah sebab maybe in future Perodua akan upgrade lagi dia punya kapasiti bateri dan diorang just boleh swap je dengan bateri yang sedia ada yang digunakan sekarang ni dekat produk QVE. That's why konsep bateri sewa ni dia ada kelebihan dia tersendiri dan juga mungkin dia akan ada kekurangan dia dari segi payment tu lah. Kita kena bayar bulan-bulan pula kan. Satu lagi perkara yang korang semua perlu tahu tentang produk QVE ni adalah kalau korang nak order, nak booking, tak boleh directly dengan SA dan tak semua branch yang boleh jual ataupun dapat jual Perodua EV ni. So dia hanya ada branch yang tertentu saja. Yang setakat ni aku tahu dekat Glamary ada, dekat KL, dekat PJ tu adalah. Cuma tak semua. Dia yang besar-besar dan korang kena tanya sendirilah. And cara untuk kita nak booking ataupun order tu dia beza daripada apa yang kita biasa beli kereta Perodua lain, which is kita directly dengan SA akan bantu and then kita berurusan dengan dia. Tapi kali ni nak order, nak booking, korang kena buat through apps. Dia ada apps dia sendiri lah. So dalam apps tu korang kena register apa semua dan aku find out yang apps dia a bit complicated lah. Untuk aku sendiri yang dah biasa gunakan apps lain ataupun dah biasa dengan tech IT semua, aku pun rasa macam terkial-kial sikit. Not very user friendly lah aku rasa. Untuk apps dia maybe Perodua boleh improve dan buatkan dia lebih user friendly dan lagi untuk orang yang lebih berumur ataupun yang tak celik tentang apps ataupun benda macam ni kan. User friendly ni penting lah untuk sebuah apps tu supaya memudahkan orang nak guna. Aku faham ini memang first phase, fasa awal untuk apps Perodua yang pasal EV ni. So memang banyaklah kekurangan dia. First kekurangan dia tak user friendly. Second thing is approval dia agak lambat. Aku try masuk apa semua memang delay nak sign up dia punya untuk nak masukkan duit dalam wallet dia tu. And then yang ketiga, yang benda paling crucial sekali, nak booking tu memang always error. Until now aku try masih error lagi dekat aku punya smartphone. Aku tak tahu sekarang ni kalau aku buat masih okey ke tak. So submit application, kau nampak ni error. Daripada aku dekat branch Perodua tadi sampailah aku dah balik ni, rasa dah lebih sejam dah. Aku try submit application untuk booking pun error. So aku tak pasti kenapa, sistem down ke sebab ramai sangat booking, aku pun tak sure. Tapi sepatutnya Perodua dah kena well prepared untuk benda ni sebab
Yang booking bukannya seorang dua, yang booking akan beratus, malah akan beribu orang yang akan booking. Pemilihan kereta pun bagi aku mudah je dalam apps. Cuma itulah dia punya nak masuk-masuk dekat mana, nak tambah duit kat mana, kita nak booking tu semua macam dia leceh sikit. Dia banyak sangat step dia. So kalau dia make it simple, straightforward, aku rasa lebih bagus lah. Sebab ya cara dia dah lain kan. Korang tak boleh booking tau dengan NSA. Korang memang kena booking melalui apps. Itu benda yang korang kena tahu. Tak banyak benda yang aku nak cakap sangat sebab yalah aku pun tak experience lama dengan kereta ni. Maybe kalau aku berjaya untuk booking, berjaya untuk beli miliki kereta ni, baru aku dapat share perspektif sebagai pengguna untuk Pro 2 QVE ni. Dan aku excited sebenarnya nak try. Banyak benda yang aku nak share dengan korang semua. So korang boleh decide sama ada Pro 2 ni terbaik untuk korang ataupun ada banyak lagi pilihan lain dekat market yang maybe korang kena consider juga. So aku sarankan korang pergi tengok depan mata, test, pegang and fahamkan betul-betul baru decide untuk beli. Jangan datang nampak cantik, dengar orang cakap Pro 2 ni bagus apa semua, korang terus booking dan terus beli. Jangan. Cuba elakkan. So decide betul-betul. Aku pun kalau nak booking pun aku just booking je lah. Beli tak beli tu belakang cerita. Kalau kau rasa dalam masa seminggu ni okay kan, Pro 2 QV ni bagus untuk daily sebab tujuan aku memang aku nak beli untuk daily car. Untuk aku nak pergi ulang alik kerja, untuk hantar anak sekolah ke, untuk pergi kedai apa semua. Bukannya untuk nak pergi long distance ataupun travel jauh-jauh, bukan. So kita kena ada tujuan untuk kita beli kereta. So itu antara sedikit sebanyak first impression aku dan juga testing untuk Pro 2 QVE yang terbaru. Dan macam korang nampak, actually lampu dia memang kiri kanan je tau. Yang ni dah kata buka waktu malam saja, light bar tengah ni. Yang ni waktu siang, lampu ni je lah dengan belah sana. Dia tak nampak memanjang lampu dia waktu siang. Beza lah. Kalau tanya aku siapakah yang sesuai untuk beli QVE ni, aku rasa dia lebih sesuai untuk korang semua yang baru nak try EV, first owner EV. And EV ni memang sesuai sebab harga dia boleh kata tak mahal dan tidaklah terlalu murah sangat. Dia consider sebagai affordable EV lah untuk market Malaysia and first Malaysian fully EV. So dia bukannya rebadge ke, bukannya rebrand ke, bukan macam satu lagi brand tu. Yang ni memang fully developed by Pro 2, orang Malaysia sendiri. And then sesuai juga untuk korang semua yang ada small family, yang bujang, yang baru kahwin, sebab size dia tak besar sangat. Dan personally aku rasa kereta ni dia sesuai lah untuk penggunaan bandar. And nak long distance tu bukan kata tak boleh langsung, dia boleh, cumanya nak kena well planning lah dari segi range tu, nak kena charge kat mana, lepas tu destination korang ke mana. Sebab range dia kira okey lah, dia tak adalah macam very short sangat. 370 km untuk WTP tu kira okey-okey lagi lah. Sebab yelah sekarang ni pun kalau korang pergi Penang ke Johor, banyak dah charging station dekat highway kan. So selamat. Tapi maybe korang kena kerap charging sikit lah. Depends pada cara pemanduan. Sebab maximum speed dia pun tak laju sangat pun, 165 km/h je. So tak ada lawan lah dengan kita punya King of Highway kan, Pro 2 Myvi kan. Tu memang lagi laju lah. Yang ni kalau korang bawa maximum speed dia, selamba je Myvi potong kan. Dan overall bagi aku, dia punya design tu memang nampak handsome, memang nampak sporty. Dia bukannya typical hatchback ataupun sedan. Memang dia adalah something yang different daripada typical design Pro 2 kita biasa nampak. Ya, kalau korang ada sebarang pendapat ataupun perkara lain korang nak kongsikan, boleh komen kat bahagian bawah ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.